bang, kami ada rebung masa lemak, ada tilapia geprek, kering masa lemak, daging berpepper, ayam cincang, sebelas daging tete. Oh, menarik semua Yang very top ni. Okey. Tinggal bang. Fried oyster, panas-panas. Omelette oyster kah? Omelette oyster. Okey, mari ada macam-macam ni kerabu ada. Oh, macam-macam kerabu ah. Macam-macam kerabu ada bang. Kaki ayam sikit ada, kaki ayam ada, sotong. Lambat habis bang? Lambat habis. Okey. Sekarang ni pun dah tinggal sikit ni. Satu plastik ni. Yang ni murtabak Singapura ni. Murtabak Singapura bang? Ya betul bang. Macam mana harga ni bang? Harga kecil 10, besar 15. Oh, daging sampai keluar ah. Yang ni rare. Ni goreng panas-panas ni kan? Ya, betul panas-panas. Macam mana harga ni kat ni? Satu bekal ni RM5 bang. RM5. Sata bang, pepes. Panas-panas bang? Panas-panas bang. Rata Terengganu bang? Ya betul bang. Macam mana harga ni? Harga macam mana? Batang 10 bang, 3 juta. Menarik. Mai-mai sini ikan bakar banyak. Bakar tambah pari ada. Ni pari ni berapa ringgit je ni bang? Pari RM15 bang. 15 besar ni. Kecaru RM9. Okey guys. Kat sini kita ada pada Osamin, kita ada jual macam-macam jenis lauk, 40 jenis lauk kampung. 40 sebelah tu ah. Sebelas. Kita paling basic dengan sini telur mayo dengan telur barang ni. Siapa datang kat bazar ni bertuah sebab sampai Amin sebelah ni je. Ni bos dia ada kat sini Bang. Ya, baik. Banyak sabdah ni ada bang? Banyak alhamdulillah. Okey, cuba komen lepas ni kita nak pergi bazar Ramadan mana pula?